Sebuah kapal dalam misi kemanusiaan GSF yang pernah mengalami serangan drone sudah tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Kapal bernama Family Boat itu pernah diserang drone di Tunisia. Perkembangan itu dikongsikan seorang peserta misi berkenaan, Rahmat Ihsan atau PU Rahmat, melalui hantaran dalam Facebook. Menurut beliau, semua ahli mereka akan dipindahkan ke kapal sekitar. Sebelum ini, GSF dilaporkan mengesahkan Family Boat diserang drone ketika berada di perairan Tunisia sehingga menyebabkan beberapa bahagian kapal itu terbakar. GSF dipetik memaklumkan ketika kejadian bot terbabit sedang berlayar bawah bendera Portugal, namun kesemua 6 penumpang dan anak kapal selamat. GSF yang sedang berlayar merentasi Laut Mediterranean dengan membawa makanan, ubat-ubatan serta mesej keamanan dijadualkan tiba di perairan Gaza pada akhir bulan ini. Misi bersejarah itu membabitkan lebih 1,000 sukarelawan dari seluruh dunia termasuk 34 rakyat Malaysia dengan menaiki hampir 70 kapal bersama matlamat untuk memecahkan kepungan dan sekatan ke atas Gaza.